Baru-baru ini, ramai yang tertanya-tanya bila timbul dakwaan kononnya pelakon cantik Fazura ada masalah peribadi dengan Kuih Haidar, sampai aktor itu dikatakan tiba-tiba menghilangkan diri. Isu itu mula jadi bualan hangat selepas potongan siaran langsung di TikTok tular dan buat ramai peminat mula membuat andaian sendiri. Fazura atau nama penuhnya Nur Fazura Sharifuddin, usia 42 tahun, tampil bersuara bagi menjelaskan keadaan sebenar. Katanya, tidak pernah wujud sebarang pergaduhan antara mereka. Malah, sehingga sekarang dia sendiri tidak pasti apa sebenarnya yang berlaku. Bagi Fazura, mungkin ada sesuatu yang tanpa sedar telah mengguris hati Kuih dan perkara itu membuatkan lelaki tersebut memilih untuk berdiam diri. Dengan nada yang tenang tetapi jelas terselit rasa sedih, Fazura berharap jika benar ada salah faham, ia dapat diselesaikan secepat mungkin. Dia juga mendoakan agar Kuih berada dalam keadaan baik dan suatu hari nanti dapat menghubungi mereka semua untuk menjernihkan keadaan. Katanya lagi, jangan terlalu memekan, kan sekalauram ada cara tersendiri untuk berdepan dengan emosi. Sebagai ibu kepada seorang cahaya mata, Fazura dilihat lebih matang dalam menangani isu seperti ini. Dia meminta orang ramai supaya memberi ruang kepada Kuih untuk menenangkan fikiran. Tambahnya, mereka masih memikul tanggungjawab bersama sebagai duta sebuah jenama fashion terkenal. Banyak perancangan dan komitmen kerja yang perlu dilaksanakan dalam masa terdekat, jadi dia tidak mahu perkara ini mengganggu keserasian atau chemistry mereka ketika bekerja. Menurut Fazura, Kuih seorang yang berhati lembut dan mungkin mudah terasa. Dia juga jenis yang suka memendam perasaan sendiri. Namun, di sebalik itu, Fazura berkongsi bahawa mereka sebenarnya mempunyai banyak persamaan. Dari segi prinsip hidup, komitmen terhadap kerjaya, sehinggalah perkara kecil seperti cita rasa makanan. Semuanya ada titik bersamaan. Mereka sama-sama sukakan elemen positif dan gemar mempermudahkan urusan orang lain. Malah, Kuih dikatakan antara individu paling awal hadir ke lokasi dan cepat bersiap, menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi. Terdahulu, Kuih atau nama sebenarnya Tengku Iskan Shah Tengku Haidar juga tidak menolak andai ada jodoh antara mereka. Jika ada yang mendoakan perkara baik, dia hanya mampu mengaminkan. Kenyataan itu membuatkan peminat terus berharap, namun dalam masa yang sama, situasi terkini ini menimbulkan tanda tanya. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik hubungan mereka? Adakah sekadar salah faham kecil atau ada perkara yang belum terungkap? Pada pendapat anda, wajarkah kita terus membuat andaian atau beri mereka ruang untuk selesaikan secara matang? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi